Okey, Assalamualaikum guys. Selamat malam dan salam Jumaat. Okey, hari ni kita saja nak share sikit tentang perkembangan bengkel. Okey, ini semua job nak repair ni kat sini. Job nak repair. Jadinya kita saja nak share perkembangan bengkel. Kita kerja dah banyak sekarang. Job repair bukan job restore. Job restore saya yang akan pasang. Job repair ni saya punya foreman lah dengan saya sekali. Bila kita dah analisis tentang bengkel ni memang memerlukan satu lagi foreman. Jadi kita analisis bulan ni kita memang memerlukan manpower lagi seorang lah. Jadi saya akan sign lagi satu foreman. Dia akan masuk hari Isnin minggu depan. Okey, bermakna dekat bengkel dah ada 3 foreman lepas ni. Lepas ni apa job repair pun kita sapu lah. Sebab kita dah ada 3 manpower. Tak ada alasan lagi kita nak tolak motor sebab tak ada manpower. Sebab kita dah ada 3 manpower. Okay? Kepada warga Seremban 2 yang berminat dengan khidmat ataupun servis kita, boleh roger. Okay? Nombor di bio, boleh roger nombor di bio. Kita dah ada 3 foreman geng. Siapa nak cepat, tak nak kena silai, boleh roger kita. Terima kasih.